Bos, nak tahu tak? Projek ni dapat menyelamatkan banyak pokok manggis tau. Projek ni macam mana selamatkan pokok manggis tu macam mana? Okey, sini aku bagi tahu dekat hangpa semua. Ada dua faktor yang besar tau. Faktor yang pertama adalah harga di pasaran sebiji durian 10 kali ganda berbanding dengan kita punya buah manggis tau. 10 kali ganda. Ya. Dengan ni disebabkan benda ni akan menjejaskan pendapatan petani tau. Lepas tu dia pilih untuk potong semua buah manggis dan tanam buah durian. Wah itu. Lepas tu ada lagi faktor kedua adalah buah manggis yang bersaiz kecil sukar untuk dijual, susah untuk dijual sebab pasaran hanya memilih buah manggis yang besar, yang cantik. Lepas tu yang kecil siapa nak beli? Tak ada orang beli. Dengan ni dah dapat menjejaskan lagi pendapatan petani. Dengan sebab dua faktor besar ni, petani semua nak potong ni buah manggis ni jadi tukar jadi pokok durian. Lepas tu yang tu lah. nak bagi tahu lah dekat sini projek ni dapat menyelamatkan banyak buah manggis tau. Lepas tu kami beli ni tak kira besar kecil. Lepas tu buah yang kecil pun masih ada harga. Jadi petani tak payah risau dah dan kami pun akan menjaminkan pokok manggis akan terus kekal hidup. Pasal yang minuman pati ni nak beli kat mana? Sweet mangosteen ni. Oh, nak beli ni? Okey, nak beli kita punya sweet mangosteen ni boleh check dekat beg kuning tau sekarang ni. Oh, beg kuning kat sini. 100 orang terawal tekan beg kuning dapat lagi harga teripek tau. Wah, siap dapat harga terbaik lagi. Yes, tunggu apa lagi? Cepat dapatkan sekarang dekat Oh, beg dapat kuning. sekarang sini.